Okey, Tuan CEO Mailun. Yes, Azim. Ni ada orang baru je DM saya. Apa lagi? Dia ni seorang pencen. Dah 2 tahun pencen. Okey. Dan 2 tahun terdahulu dia ada buat pinjaman. Lebih daripada 100,000. Okey. Dan baru saja sekarang, 2 tahun kemudian sekarang ni, dia menyelesaikan, dia diisytiharkan muflis. Okey. So, tamu pun nak bayar dia punya hutang. Okey. Dan baru saja bebas daripada muflis. Adakah dia boleh tanda tangan apa-apa hal yang berkaitan dengan komersial? Okey, commercial ke commission? Commercial. Okey, untuk orang yang dah lepas muflis, dia boleh saja untuk tanda tangan tanpa kebenaran pengalaman provinsi juga. Dan untuk kes yang macam ni, dia kena tahu yang hanya koperasi saja yang boleh memberi orang dana dalam masa 1 hari selepas dia keluar daripada pencen. Untuk bank, dia menunggu 2 tahun selepas keluar daripada muflis. Dalam kes macam ni, kalau dia dalam masa 2 tahun tak sampai lagi, dia tak boleh buat pinjaman. Tetapi sekiranya dia dah lepas daripada 2 tahun tempoh dia keluar daripada muflis, dia sudah boleh untuk membuat pinjaman. Cakap dengan pelanggan tu, semak laporan di mypocket.my dan tim mypocket akan bantu dia. Mungkin kita boleh dapatkan dana daripada bank, tapi merujuk kepada bilakah dia keluar daripada muflis itu. Itu saja, Azim. Ada apa-apa lagi soalan? Jelas, saya terima kasih. Bantu dia jawab. Baik, sampaikan salam saya kat pelanggan itu. Baik, insyaAllah Tuan CEO. Baik.